Ni 3 fakta meletup tentang otak anda. Yang pertama, placebo dia tetap berkesan walaupun anda dah tahu itu placebo. Placebo maksudnya macam anda makan ubat sakit kepala yang sebenarnya gula-gula je, tapi sebab anda percaya itu ubat, otak lepaskan bahan kimia yang kurangkan sakit. Sebab otak ada sistem predictive coding. Bila anda sangkakan kesembuhan, otak keluarkan bahan kimia sendirilah macam endorfin, dopamin. Cuma placebo ni dia tak adalah ganti rawatan sebenar. Cuma secara sains ada situasi di mana ia memang beri kesan. Jadi praktikalnya dalam hidup, bila anda nak buat sesuatu tu, anda kena jangkakan perkara baik akan berlaku. Yang kedua, stres kronik yang tak diproses boleh kecutkan hippocampus anda. Hippocampus ni dia pusat memori, fokus, kestabilan emosi. Dan bahagian ni dia sangat sensitif terhadap tekanan. Bila stres atau tekanan tu tak diurus, badan keluarkan kortizol secara berlebihan, hippocampus tu mengecil. Maksudnya stres yang tak diproses memang ubah struktur otak anda. Jadi anda kena cari coping mechanism yang sesuai. Belajar untuk regulasikan tekanan anda sebelum diubah otak anda. Yang ketiga, mental rehearsal boleh kuatkan neural circuit anda. Sebab otak dia tak dapat nak beza sepenuhnya antara real experience dengan vivid imagination. Jadi kalau anda bayangkan sesuatu dengan jelas, anda buat presentation kan, anda berani nak buat sesuatu, ataupun anda bayangkan anda duduk kat meja study, kawasan otak macam premotor cortex, supplementary motor area, parietal cortex akan aktif seolah-olah anda betul-betul melakukannya. Yang akhirnya bila anda betul-betul nak buat benda tu, pergerakan tu dia rasa lebih natural lah sebab otak dah kenal dah situasi tu seolah-olah anda dah pernah buat.